Recently saya was diagnosed by doktor yang mengatakan saya punya BP tu atas pagar. Doktor request untuk buat monitoring selama seminggu. So saya kena check saya punya BP every day. Sebab saya pilih tak nak makan ubat lagi. This option untuk saya betulkan balik saya punya blood pressure lah. Dan salah satunya saya kena exercise dan ataupun mengeluarkan peluh dan jaga pemakanan lah basically. Dan saya decide untuk beli benda ni sebab saya dah aim lama dah benda ni. Tapi kekangan duit jugalah sebenarnya nak menyimpan apa semua kan. So saya decide untuk tak beli. Lagi satu sebab saya dah ada, iaitu AirPod. Okay, sebenarnya dah boleh relate lah barang apa ni kan. Jadi kita buka lah kita punya barang ni sama-sama. Open Run Pro 2. Ini merupakan hearing device. Saya beli shock sebab hari tu saya dah pergi dekat Impas Gaming dekat Mid Valley, Johor Bahru. Saya dah try. So dia punya bunyi agak power jugalah. Bass dia okay and senang untuk kita buat running. And kita punya telinga pun tak rasa tersumbat. Jadi dia agak menarik tapi agak mahal. RM889. Kan? Mahal. Ya, betul. Kena simpan duit baru boleh beli. AirPod ni pun ada problem sikit dah. Sebelah kanan dia dah bunyi tek. Mungkin dah start rosak kot. And battery health dia pun dah agak tak berapa cantik dah. Okay, dia ada dah tempat untuk buka ni. Oh, wow, terus terbuka kotak dia. Shock. So ni plastik. And dalam ni terus ada device. Satu kotak. Dalam ni lagi ada apa? Tak ada dah. Semua dia punya serial number, warranty card dengan manual how to use it kot. Quite nice dia punya kotak ni. Case bulat macam ni, macam telur. So kita kena check. This is the device. Saya beli yang warna silver. Okay, good. So far okay. Dan ni dalam ni ada dia punya charging device lah kot. Wah, charging device dia pun terselit dalam ni. USB-C, tak ada tulis shock. USB-C ni patutnya dia tulis saja nama dia kat sini. Sebab nanti senang kita nak tahu okay, ni shock punya barang. So kita try. Cantik casing dia. So power on. Open Run Pro 2 shock connected. Okay, dia punya sound. Yelah, korang tak nak dengar kan? Saya nak dengar sound dia dulu. Okay, ni sound MVP. Nampak kat tengah. Itu pun dah okay. Okay tak sound dia? Okay, itu saja. So kita akan test nanti shock ni dan dekat luar masa kita running. So far so good. The sound is amazing. Tak rasa pun kat telinga. Adalah kan rasa kat tepi ni sikit sebab dia menekan. Tapi tak kuat pun. So far so good. Finish tu kita.